Kuis tumbuhan melindungi diri. Nyatakan satu ciri yang membolehkan pokok kelapa hidup di tempat angin kencang. Daun berpecah-pecah. Betul. Apakah yang dilakukan oleh pokok getah bagi mengurangkan kehilangan air? Menggugurkan daun. Betul. Nyatakan dua contoh tumbuhan yang beracun. Pokok alamanda, pokok pompong. Betul. Nyatakan satu ciri yang membolehkan pokok maple hidup di tempat yang sejuk. Mempunyai kulit yang tebal. Betul. Nyatakan dua contoh tumbuhan yang melindungi dirinya daripada musuh dengan mengeluarkan getah. Buah nangka dengan pokok pepaya. Dengan pokok? Pokok pisang. Okey, betul. Nyatakan tiga contoh tumbuhan yang mempunyai duri. Bunga ros. Pokok semala. Pokok apa? Pokok semalu. Nanas. Okey, betul. Bagaimanakah pokok ru melindungi diri daripada iklim angin yang kencang? Daun berbentuk duri. Daun berbentuk jarum. Betul. Nyatakan dua contoh tumbuhan yang boleh mengeluarkan bau busuk. Bunga tai ayam. Bunga rafflesia. Okey, betul. Apakah yang dilakukan oleh pokok kunyit untuk melindungi diri daripada cuaca panas? Menggulungkan daun. Betul. Apakah ciri yang ada bagi pokok keladi untuk mengurangkan kehilangan air? Menggulungkan daun. Kurang tepat. Daun lilin. Daun berlilin. Betul. Nyatakan dua ciri bagi pokok kaktus yang membolehkannya hidup di cuaca panas. Akar yang panjang dan batang dan air dan batang ada air. Batang ada air. Okey, betul. Mengapakah pokok pine boleh hidup di tempat sejuk? Kulit yang tebal. Kulit yang tebal. Betul. Nyatakan satu contoh tumbuhan yang berbulu halus. Pokok buluh Pokok buluh. dan pokok labu. Okey, betul. Mengapakah haiwan perlu berhati-hati untuk memakan buah betik? Kerana buah betik mempunyai biji. Okey, kurang tepat. Dia mempunyai getah. Mempunyai getah. Betul. Mengapakah buah pompong tidak boleh dimakan? Kerana buah pompong beracun. Beracun, betul. Mengapakah sesetengah pokok keladi tidak boleh dimakan? Kerana sesetengahnya beracun. Ya, betul. Katakan pokok yang meluruhkan daunnya ketika cuaca panas.
Pokok getah. Pokok getah betul.